harga dah berapa? RM5. Sedekah. Ini yang saya kata. Saya tak untung banyak akak. Berapa harga dia? Ya. Akak pergi tengok. Akak pergi tengok sekarang. Akak beli. Ni untuk dia. Saya ulang balik. Untuk dia. Kalau betul-betul jangan bagi saya gift. Akak beli ni untuk dia RM5. Akak. Tadi saya dah bagi ya. Saya dah bagi. Terus beli. Beli sebab apa? Dah sold out. Ya Allah. Awak dah sold out. Awak saya kena tambah lagi. Berapa? Saya kena tambah lagi. Saya kena tambah lagi. Ya Allah, subhanallah. Untuk awak. Tambah lagi. Awak jangan kata terima kasih kat saya. Ini awak. Orang sayang awak. Awak RM28 tidur kat Petronas, tidur kat surau, ni rezeki awak. Allah SWT ada ke saya ni sebagai orang kata orang perhantaraan saja. Last kita tambah lagi. Cakap terima kasih kepada follow awak, bukan saya. Peminat awak. Bukan saya. Saya. Ya Allah, subhanallah. Ya ilahi. Saya baru top up. Akak, ini rezeki akak. Ni, awak tambahkan ini. Hijau. Akak, blender ni harga 150. Setiap pembelian kongsi rezeki RM5. Akak, dah sold out lagi. Kalau anda betul-betul nak support saya, tak nak untung akak, ini saya bagi awak. Diorang kata saya ni scam. Awak betul-betul dapat tak? Orang kata saya ambil duit awak. Saya ambil kesempatan dengan awak. Saya tak tahu benda ni sebenarnya. Datuk, niat Datuk tu nak bantu. pada saya dah melebihi daripada segalanya. Datuk bersuara, Datuk. Padahal Datuk boleh jual, Datuk boleh dapat untung Datuk sendiri. Ya. Tapi masalahnya Datuk kongsi benda tu dengan saya. Ya, Alhamdulillah. Sebab tu kata, seorang perempuan yang baru saja, bukan salah dia ya kakak. Dia masuk lokap, bukan salah dia. Tetapi, sampai RM28, anak dia sampai tak ada merempat, tidur dekat surau, tidur dekat Petronas. Akak, ini Allah tu subhanahu bagi saya famous. Saya bantu akak ni, rakyat Malaysia berganding bahu. Hari ni dia dapat lebih 10,000 akak. Bantuan rakyat Malaysia 10,000 terkumpul. Jangan nangis. Jangan nangis. La ilaha illallah. Tambah lagi last. Tambah lagi last. 10,000 terkumpul. Akak, saya tambah lagi. Ini untuk awak. Cakap terima kasih je. Cakap terima kasih kepada orang saya. Saya tak tahu. 10,000 terkumpul. Daripada hasil RM5 terjual. Dah tambah. Akak, saya tak nak banyak. Cakap terima kasih kepada orang yang memberi. Awak. Cakap terima kasih. Blender ni. Cakap terima kasih. Perasaan macam mana perasaan? Daripada RM28 sekarang dah RM10,000. Luaskan perasaan kepada orang-orang yang dia terlalu terus. Dia tak. Korang. Akak, saya kena Malaysian. Minta maaf banyak. Yang mana ni? Berapa banyak? Tambah lagi 10. La ilaha illallah subhanallah. Akak, berapa total sebenarnya? Datuk, apa yang Datuk buat ni melebihi daripada Akak, apa rezeki akak. benda segalanya. Akak beli ni, akak dapat. Ni ya. Ini akak dapat. Akak, hari ni kakak. Rezeki akak. Jual anggaran 12. Akak, kongsi rezeki akak. Akak beli ni. Akak, ini beli untuk dia. Saya akan matikan beg kuning dulu sebab saya kena valuation. Akak teruskan.